Hello. Saya nak buat IoT pressure system. Nak beli apa Okay, untuk projek adik, kita kena tengok sensor dulu, okay? Alright, kalau kita tengok sini, ini merupakan pressure and touch sensor. Tapi kita fokus on pressure sahaja. First, kita tengok sini ada BMP 180. Jadi, BMP ni stands for Barometric Pressure Sensor. Dia akan mengukur altitude, atmospheric pressure. So, lagi tinggi sensor ni, lagi tinggi altitude, lagi decrease dia punya air pressure, okay? Sesuai untuk projek drone. Dan ni pun sama juga BMP 280. Bezanya, ni model lama, ni model baru, dan ini accurate lagi dalam reading. Seterusnya kita ada flex band sensor. Jadi yang ini kalau seperti nama dia, kita bandkan dia, resistance value akan meningkat. Kalau tak percaya, kita test dengan multimeter. So boleh awak bandkan, terletak kat sini and then band. Nampak tu semakin meningkat. Okey, sekali lagi. Kalau kita band, semakin meningkat resistance value. So, ini sesuai untuk kalau smart glove ke, kita tak kat sini kan. Kita nak buat macam, kalau buka kipas macam ni. Kalau macam ni, tutup kipas. Seterusnya, kita ada FSR 406. Ini adalah force sensitive resistor. Ini kontra dengan flex band sensor. Semakin kita tekan kat sini, semakin kurang resistance value. Kalau tak percaya, kita boleh test. Okay, so kita tap dekat sini. Boleh awak apply pressure kat sini. Okay, slow. Kita tengok bacaan di multimeter. Okey, 1 kilo ohm. Sekarang press lagi kuat. Nampak 300 ohm. Jadi value semakin kurang bila kita apply pressure. Okey. So antara semua ni awak nak beli yang mana satu? Saya rasa saya tekanan pressure bukan yang ni. Belilah IoT starter kit ni. Kalau tak ada basic, inilah permulaan yang paling on top. Okay, so adik beli ni Okay, kat sana counter. Alright.